Hari ini kita ada sebuah MPV yang comel, iaitu Toyota Sienna yang datang dari Singapura. Owner bagi tahu saya, dia cakap bawa kereta ni dah tak sedap, dah berbuai. Lepas tu bila bawa tu rasa macam tak confident bila nak tekan laju sebab kereta ni rasa sangat-sangat berbuai. Jadi bila kereta ni sampai, saya terus masuk dekat tester mesin untuk kita dapatkan berapakah bacaan ground contact yang membuatkan kereta yang comel ini rasa berbuai. So dekat sini saya dapat buktikan yang bacaan ground contact sebelah depan kiri 30, depan kanan 26, belakang kiri 40 dan belakang kanan 30 terlalu tinggi dan menunjukkan absorber ni dah terlalu lembut. Jadi oleh sebab itu kami terus masukkan kereta ni dekat hoist dan buka ke 4 batang absorber untuk memastikan dan untuk tengok macam mana kelembutan dengan bacaannya yang begitu. Jadi kat sini you guys boleh nampak foreman kami tekan dengan bersahaja, memang terlalu lembut sebab bacaan terlalu tinggi dan mungkin faktor usia kereta ni. Jadi kami ambil sedikit masa untuk kita refurbishkan 40% stiffer mengikut keberatan Toyota Sienna ini. Jadi setelah siap absorber ni, kami minta foreman kami tekan di bahagian depan dan belakang untuk kita tengok adakah dia keras ataupun lembut seperti yang sebelum. Jadi selepas dia siap proses pemasangan semua, saya terus ambil Toyota Sienna ni dan saya test. Bila saya test tu, saya dapat rasakan bila jalan tak rata pun dia rasa smooth, bila naik bumper pun rasa tak bergoyang. So dekat sini memang absorber dah firm. So selepas itu saya terus masukkan kereta ni kat tester mesin untuk kita dapatkan berapakah bacaan ground contact, adakah sama seperti yang sebelum ataupun berbeza. So dekat sini dapat buktikan yang absorber bacaannya memang berbeza, depan kiri 14, depan kanan 15, belakang kiri 15 dan belakang kanan 17. So bacaannya di bawah 20. Barulah kereta ni lebih stable daripada yang sebelum. Jadi itulah dia cerita untuk Toyota Sienna yang datang daripada Singapura. Kami dekat Ampang, KL sanggup datang dari Singapura demi untuk keselesaan. Jadi kepada you guys kat luar sana yang menonton video ini, terima kasih sudi menonton video ini. So sekiranya you guys nak tahu lebih lanjut, lebih detail, senang saja you guys can like, follow dan share video ni. Kemudian you guys kena masuk kat link di bio saya. So insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan insyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.